Lampu saiz kecil macam ni memang ngam kalau korang nak standby dekat toolbox. Korang boleh select dekat toolbox. Bila buat kerja dekat tempat gelap, mudah untuk korang suluh. Lampu ni pula walaupun saiz kecil tapi padu tau. Dia punya spek ni macam-macam. Korang boleh pusing dia punya kepala. Adjust depan macam ni boleh. Adjust atas macam ni pun boleh. Dia ada banyak mood cahaya tau. Kalau korang tekan sekali dia akan nyala terang macam ni. Tekan lagi sekali dia akan malap sikit. Yang ni kalau nak guna lama, bateri dia lebih tahan lama. Dan yang ni mood kecemasan. Dia akan klik-klik macam ni. Dia ada dua cahaya tau. Lampu dekat bahagian atas satu, bahagian sini satu. Bahagian sini dia akan nyala warna merah macam ni. Pun sama dia ada banyak mood cahaya. Lampu ni walaupun saiz kecil tapi dia lengkap dengan display bateri macam ni. Kalau tak ada display macam ni susah tau. Korang nak tengok berapa persen bateri yang tinggal. Ada display macam ni mudah untuk korang tahu. Bila bateri lemah, cas dulu sebelum guna. Kalau korang buat kerja mudah untuk gantung lampu ni mana-mana sebab dia punya magnet bahagian kaki dia ni mudah untuk korang gantung dekat permukaan besi. Tampal je mana-mana permukaan besi. Dia boleh lekat dengan kuat. Kalau korang tak nak gantung dekat tempat besi, korang boleh pakai dia punya cakuk dekat bahagian belakang ni. Dia boleh selip mana-mana. Jadi kalau korang nak cari lampu mini yang jenis rechargeable, lampu yang spek padu macam ni, ada dua cahaya, lampu ada display bateri, kepala boleh pusing-pusing, korang boleh check lampu ni dekat link video. Yang model ni memang padu, saya repeat lagi sebiji. Saya dah ada 2 biji dekat sini.